Dah penat dah berdoa benda yang sama bertahun-tahun tapi tak dapat-dapat juga. Kadang-kadang kita rasa macam give up dan merajuk dengan Tuhan. Bacaan daripada sudut neuroscience of doa membuktikan sebaliknya. Bila kita berdoa sebagai contoh dan kita doa tu berulang-ulang kali, otak kita tengah membina ketahanan emosi ataupun kita panggil sebagai resilience yang baru. Dan ini sebenarnya bukan isu doa tak makbul, tapi Allah sedang jadikan luahan kita itu sebagai terapi. Allah sedang rawat mental dan jiwa kita dulu sebelum nak bagi. Kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita nak sebab Allah nak kita punya kapasiti jiwa ni boleh hadap apa yang kita perlukan. Jangan berhenti berdoa sebab dalam bab 1 saya bongkarkan rahsia kenapa doa tu jadi ubat walaupun belum lagi terjawab. Nak tahu cara berdamai bila doa tertangguh? Buku ni insya-Allah akan bagi pencerahan. Boleh tekan beg kuning dekat bawah untuk dapatkan buku ni hari ini.